Hai, Dr. JR sini, pakar ortopedik anda. Okey, so ada ramai yang tanya, apa kelebihan ni pembedahan robotik ataupun robotik surgery, pertukaran sendi lutut macam ni. So apa kelebihan dia berbanding dengan operasi tukar sendi biasa tanpa menggunakan robotic assistant. So, okey, tengok X-ray yang di dalam gambar raja di tadi tu. Berapa bengkoknya kaki patient tu, This kita panggil macam bow leg common term ataupun varus deformity. Sangat bengkok ke dalam. Jadi ini kita panggil deformity yang sangat teruk. Jadi dengan menggunakan robotic assisted surgery macam kes ni saya telah buat, memudahkan kerja saya dan saya tidak perlu release ligamen-ligamen macam ligamen-ligamen di tepi-tepi ni untuk betulkan dia punya miring itu ataupun dia punya bengkok ke dalam tu, kita nak luruskan balik kan. Jadi dengan menggunakan teknologi robotik itu memudahkan lagi kerja saya tidak perlu release ligamen-ligamen ataupun tisu di tepi-tepi lutut. Jadi itu kelebihan robotik. So bila kita kurang release dia punya ligamen ataupun kurang perlu memotong dia punya isi-isi daging di tepi tu supaya nak meluruskan lutut tu kan, kaki tu supaya alignment dia betul. Bila kita buat tersebut, advantage robotik ni kurang lagi sakit. Jadi bila kurang sakit, patient pun lagi cepat jalan dan recovery dia cepat. Jadi dia keluar hospital pun cepat. Tempoh dia duduk hospital tu sangat pendek berbanding dengan pesakit yang buat secara konvensional. Okey. Lagi satu, ramai yang ingat robot yang buat pembedahan ni. Bukan sekali-kali. Ini perlukan saya yang perlu buat robotik tu. So ini kita panggil robotic assisted. Jadi semua pembedahan dibuat, planning dia semua dibuat oleh saya. Pemotongan dan untuk exposure of the knee semua saya kena buat. Robot cuma membantu saya memberi satu pemotongan tulang yang accurate ataupun ketepatan dia lagi accurate, ya. Kalau tengok X-ray ni, daripada X-ray yang sebelum dan selepas. Jadi sebelum ni kita tengok sendi dia pun sudah lari and tiada rawan langsung tulang dengan tulang belaga. Jadi sendi sudah lari. This we call a subluxated knee. Jadi ligamen dia semua sudah sangat longgar. Jadi sendi pun lari. Jadi you tengok ini selepas pembedahan, selepas kita masuk implant. Semua nampak stabil, selari dah lurus dah. So itu kelebihan dia, ya. So sekiranya anda rasa tips ni adalah bermanfaat, sila like dan share. Dan untuk tips-tips ortopedik yang seterusnya, ikutilah channel saya.